Menjelang pilihan raya Sabah 1994, Mahathir melancarkan projek IC, memberi kad pengenalan kepada pendatang asing untuk menambah undi. Beliau kemudian berkata, bila mereka jadi warga negara, mereka berhak sokong UMNO. Kata-kata ini membongkar segalanya, kewarganegaraan dijadikan alat politik, kedaulatan negara dijual demi kuasa. Dalam projek ini, undang-undang disalahguna, JPN keluarkan IC haram menjelang pilihan raya. Demografi dimanipulasi, jumlah pengundi luar melonjak, suara rakyat tempatan dipadam. Perlembagaan diketepikan, kuasa eksekutif mengatasi keadilan. Hasilnya, demokrasi Malaysia jadi kosong makna. Kuasa dilihat lebih penting daripada undang-undang, dan tanggungjawab lenyap di bawah alasan takdir pemimpin. Hari ini, kesannya masih terasa manipulasi undi, lompat parti, sistem lumpur. Kalau kita tidak berani bersihkan warisan gelap ini, Malaysia akan terus hidup sebagai negara tanpa roh kedaulatan.